Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Korang, yang ni ialah sajadah ataupun ambal. Untuk orang Indonesia di Malaysia yang tak punya lagi sajadah ataupun ambal macam ni, korang beli dekat Big Kuning sekarang. Berada letak Big Kuning tu, korang tengoklah mana-mana gambar, corak-corak yang sesuai dengan korang. Yang ni serius, dia punya bahan tu sangat lembut. Lembut sangat. Tengok ni ya. Sangat lembut. Kalau korang sujud, nyaman, tak sakit kaki, tak sakit lutut korang. Lepas tu, dia tak mudah kusut. Dia macam ni, dia bahan dia macam ni. Orang lipat dia senang. Dia akan terbuka, dia auto terbuka dia macam ni. Saiz dia pun besar, tengok ni. Tinggi dia 160 segini. Lebar dia macam ni. Yang ni serius cakap. Kalau korang pakai kan, rasa nyaman je. Dekat belakang saya ni dia pun ada getah-getah. Yang bintik-bintik getah ni, dia ada function tau. Function dia ialah buat dia melekat dengan lantai. Jadi kalau korang solat tu dia tak bergerak ke kiri ke kanan lah, dia akan tetap stay di situ dengan kokoh ataupun dengan bagus. Okey, yang ni gambar Makkah tau. Ni nampak tak gambar Makkah? Ni kepala dia di sini. Okey, kat yang ni beli kat Big Kuning sekarang. Korang solat TKI sekarang ni nak puasa nak raya, mestilah kita selalu solat kan. Belilah Big Kuning sekarang sebab kita satu hari solat 5 waktu. Kenalah beli sajadah kan. Ataupun kalau korang kerja nak solat, pergi jalan-jalan ke, beli yang ni simpan dalam beg, dalam kereta, boleh bawa sekali kan, pergi kebun ke, memang nyaman. So nak beli dekat Big Kuning sekarang.